Selamat sejahtera diucapkan kepada pensyarah Dr. Khairul Farah Khairuddin untuk kertas kajian tindakan dalam pendidikan. Kami dari kumpulan 9 ingin membentangkan tajuk berkaitan dengan mengenal pasti tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia menggunakan kit eksplorasi rahsia alam. Ini bagi murid tingkatan 2 di sekolah bandar. Ini ialah ahli kumpulan 9 iaitu saya Dharmendra Singh, Puan Anis Suryatun, Encik Ahmad Syazwan, Encik Muhammad Ainuddin dan Encik Muhammad Syazmi. Berdasarkan kepada refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu, kami telah berjaya mengumpul 3 isu. Isu pertama, murid tidak dapat mengenal pasti jenis tumbuh-tumbuhan menjadi yang terdapat di sekeliling mereka. Dan hasil pemerhatian juga menunjukkan murid keliru dengan jenis tumbuhan ataupun jenis daun. Dan isu kedua, murid kurang fokus dalam kelas kerana pengajaran dan pembelajaran hanya menggunakan buku teks dan guru menggunakan teknik melukis tumbuhan atau struktur daun atas papan putih sahaja. Dan isu ketiga, tiada teknik atau lakaran khusus untuk menghasilkan lakaran tumbuh-tumbuhan menjadi bentuk daun ataupun bentuk pucuk yang mudah difahami oleh murid yang mempunyai kefahaman yang berbeza antara satu sama lain. Berdasarkan isu refleksi sebentar tadi, fokus kajian kami adalah untuk menilai keberkesanan penggunaan kit eksplorasi rahsia alam dalam membantu murid mengenal pasti tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia secara lebih efektif dan interaktif. Selain itu, fokus kajian kami adalah untuk membandingkan tahap pemahaman murid sebelum dan selepas penggunaan kit bagi menilai impak terhadap minat murid terhadap subjek sains dan alam semula jadi, daya ingatan terhadap ciri-ciri tumbuhan dan juga kefahaman mereka terhadap konsep tumbuh-tumbuhan semula jadi. Fokus kajian kami juga untuk mengkaji keberkesanan pendekatan eksploratif dan hands-on dalam pengajaran geografi melalui KIS ini, khususnya dalam meningkatkan penglibatan aktif murid secara menyeluruh dan memberi pengalaman pembelajaran yang bermakna malah menyeronokkan. Fokus kajian kami yang seterusnya adalah untuk meneliti kesesuaian penggunaan KIS dalam konteks sekolah bandar yang mungkin mempunyai akses terhad kepada persekitaran semula jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ainuddin bin Qadri, P152171. Saya akan menyambung pembentangan daripada rakan-rakan saya. Baik, persoalan kajian. Persoalan kajian yang pertama adalah impak kit terhadap pemahaman murid. Sejauh manakah kit ini meningkatkan pemahaman murid tentang tumbuhan-tumbuhan semula jadi. Persoalan yang kedua adalah mengenai perbezaan tahap pemahaman. Bagaimanakah perbezaan pemahaman murid sebelum dan selepas penggunaan kit ini. Yang ketiga adalah mengenai kesan terhadap daya ingatan. Bagaimanakah keadaan pembelajaran hands-on menerusi kit ini mempengaruhi daya ingatan murid. Kemudian kita ada peningkatan minat murid. Persoalan yang seterusnya, di mana adakah penggunaan kit ini dapat meningkatkan minat terhadap murid mengenai topik tumbuhan-tumbuhan semula jadi. Dan yang terakhir adalah mengenai tahap interaksi dan juga kolaborasi. Bagaimanakah interaksi dan kerjasama murid dalam sesi pembelajaran menggunakan kit ini. Seterusnya mengenai objektif kajian. Baik, objektif utama adalah untuk menilai keberkesanan kit eksplorasi rahsia alam dalam meningkatkan pemahaman murid mengenai tumbuhan-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Objektif kedua, kita dapat menganalisis perbezaan terhadap pemahaman murid sebelum dan juga selepas penggunaan kit. Yang ketiga, mengenal pasti kesan kaedah pembelajaran praktikal terhadap daya ingatan murid. Keempat, mengkaji peningkatan minat murid dalam pembelajaran sains alam sekitar melalui penggunaan kit. Dan yang terakhir adalah untuk menganalisis tahap interaksi dan juga kolaborasi murid dalam sesi pembelajaran bahan bantu mengajar ini. Okey, baik. Terima kasih kepada rakan-rakan. Sekarang saya Ahmad Syazwan bin Syazli, P149172 akan menyambung slide yang seterusnya iaitu subjek ataupun sasaran kajian. Okey, bagi kajian ini, kami telah memilih seramai 20 orang murid tingkatan 2 wawasan daripada SMK Seri Suria, daerah Hulu Langat sebagai subjek kajian lah. Okey, pemilihan kami dibuat berdasarkan kesesuaian tahap pembelajaran dan keputusan bagi topik yang ingin kami fokuskan. Jadi sepanjang pelaksanaan kajian kami mengaplikasikan pelbagai kaedah pengajaran yang berinteraktif dengan penekanan kepada pembelajaran secara kooperatif ataupun dalam kumpulan. Jadi pendekatan ini bukan sahaja menjadikan sesi pembelajaran lebih aktif, namun membantu murid untuk saling bekerjasama dan berkongsi idea.
Untuk menyokong proses ini, kami telah menggunakan bahan bantu mengajar yang dikelilingi sebagai rahsia kit alam. Kit ini direka dengan elemen yang menyeronokkan, bertujuan untuk meningkatkan kefahaman murid terhadap topik pembelajaran dengan cara yang lebih mudah dan menarik. Jadi secara keseluruhannya, pendekatan ini berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih bermakna dan kami mendapati murid lebih terlibat serta menunjukkan minat yang lebih tinggilah. Dari segi tinjauan awal, kami memecahkan kepada beberapa jenis objektif. Yang pertama, menilai pengetahuan, sikap dan minat murid terhadap eksplorasi alam sekitar dan instrumen kutipan data melalui analisis dokumen, projek dan latihan dan borang soal sila yang diedarkan kepada murid. Yang kedua, guru memerhatikan interaksi, kerjasama dalam kumpulan dan pemahaman semasa aktiviti di lapangan dan instrumen dia pemerhatian berstruktur. Yang ketiga, guru mendapat maklum balas mengenai aktiviti yang dijalankan oleh murid melalui tembual dengan murid-murid tersebut. Dan keempat, murid mencatat pengalaman dan pemerhatian mereka sepanjang aktiviti eksplorasi dalam jurnal reflektif. Bersesuaian dengan fokus kajian, persoalan dan juga objektif yang telah dibincangkan sebentar tadi, maka terhasillah satu intervensi yang menjurus kepada eksplorasi alam semula jadi, mengenal tumbuhan melalui kit rahsia alam. Program ini sebenarnya dijadikan sebagai satu inisiatif yang memberi peluang kepada murid-murid tingkatan 2 di kawasan bandar untuk mengenali tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Kita sedia maklum sebenarnya ramai murid di kawasan bandar kurang terdedah kepada flora semula jadi kerana kekangan persekitaran. Oleh itu, pendekatan yang biasanya digunakan di dalam kelas mungkin tidak mencukupi dan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, pelajar ataupun murid-murid seperti ini perlu didedahkan dengan satu aktiviti intervensi yang berkesan. Tujuan utama intervensi ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperkenalkan kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Selain itu, ianya juga meningkatkan minat murid-murid itu sendiri kepada subjek geografi dan yang paling penting adalah menggalakkan pembelajaran melalui pengalaman, iaitu belajar sambil mengalami apa yang mereka perlu tahu. Pendekatan intervensi eksplorasi alam semula jadi ini sebenarnya dibuat bersesuaian dengan teori pembelajaran oleh David Cope, iaitu teori pembelajaran berasaskan pengalaman, dan juga teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura 1977. Menurut Cope, pembelajaran paling berkesan berlaku apabila murid sebenarnya terlibat secara langsung dalam pengalaman, kemudian merefleksikannya untuk membina pengetahuan baru. Aktiviti luar bilik darjah sebenarnya dari segi pemerhatian tumbuhan sebenar memberi peluang kepada murid untuk mengalami secara langsung, bukan sekadar menerima maklumat secara teori di dalam kelas. Proses ini membolehkan murid menghubungkan pengalaman mereka dan juga pengetahuan yang sedia ada dalam situasi kehidupan yang sebenar, menjadikan pembelajaran tersebut lebih bermakna dan juga kontekstual. Bagi Bandura pula, penekanan kepada pembelajaran berlaku bukan hanya melalui pengalaman sendiri, tetapi juga melalui pemerhatian, peniruan dan juga interaksi sosial. Ketika menjalankan aktiviti luar bilik darjah, sebenarnya murid-murid dapat melihat contoh tingkah laku daripada guru, rakan-rakan sebaya serta model pembelajaran yang ditunjukkan. Secara tidak langsung, ini akan mewujudkan interaksi aktif dalam kumpulan. So, ini bukan sahaja meningkatkan motivasi mereka untuk terus mempelajari tajuk tersebut, tetapi juga mampu mengukuhkan pemahaman mereka terhadap pengetahuan yang sedia ada melalui sokongan sosial dan juga komunikasi yang berkesan. Melalui aktiviti ini bukan sahaja mereka memperoleh maklumat baru, tetapi juga membina pemahaman yang holistik, merangkumi kognitif, afektif dan juga sosial terhadap alam semula jadi itu sendiri. Okey, seterusnya saya akan huraikan tentang 3 aktiviti utama yang ada di dalam program intervensi ini. Program ini sebenarnya telah dirancang dan disesuaikan selaras dengan teori Cope dan juga Bandura, seperti mana yang saya terangkan pada slide sebelum ini. Untuk aktiviti pertama yang dinamakan sebagai eksplorasi detektif tumbuhan, dalam aktiviti ini, murid akan berperanan sebagai detektif alam yang perlu mengenal pasti dan mengklasifikasikan tumbuh-tumbuhan berdasarkan ciri-ciri fizikal, antaranya seperti bentuk daun,
jenis batang dan juga habitat. Mereka sebenarnya akan juga menggunakan kad eksplorasi yang telah disediakan dalam kit rahsia alam dan meneroka kawasan hijau di kawasan sekolah seperti taman atau hutan mini untuk mencari tumbuh-tumbuhan semula jadi yang sepadan dengan maklumat pada kad tersebut. Melalui aktiviti ini sebenarnya murid akan mencatat penemuan yang diperolehi dalam buku catatan yang disediakan sama ada dengan cara melukis atau mengambil gambar dengan peranti mudah alih. Dalam setiap sesi ini, pada akhirnya setiap kumpulan akan membentangkan dapatan mereka dan membincangkan persamaan dan juga perbezaan antara tumbuh-tumbuhan serta kepentingannya dalam ekosistem. Dan aktiviti ini sebenarnya dapat mengasah kemahiran pemerhatian, analisis dan komunikasi murid sambil memupuk minat terhadap biodiversiti negara. Okey, untuk aktiviti kedua pula, ianya lebih berbentuk saintifik dan dikenali sebagai eksperimen mini, uji daun dan juga tanah. Dalam aktiviti ini, murid sebenarnya akan menjalankan dua ujian mudah dan bermakna berkaitan dengan persekitaran tumbuhan. Yang pertama ialah ujian pH tanah dari dua lokasi yang berbeza, satu daripada lokasi yang berhutan dan satu lagi daripada kawasan yang terbuka, bagi menentukan jenis tanah dan kaitannya dengan tumbuh-tumbuhan yang sesuai pada kawasan tersebut. Ini dikaitkan dengan tajuk jenis tanah dan kesesuaian guna tanah dalam subjek geografi. Seterusnya, mereka juga akan melakukan ujian yang kedua iaitu ujian fotosintesis dengan merendam dua daun daripada dua lokasi yang berbeza iaitu yang terkena cahaya dan juga yang teduh dalam larutan iodin untuk mengesan kandungan kanji. Melalui eksperimen ini, murid sebenarnya memahami secara praktikal bagaimana cahaya matahari dan juga tanah menjadi faktor geografi yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan tersebut. Aktiviti ini bukan sahaja mengukuhkan pemahaman konsep tetapi juga memberikan murid-murid ini pengalaman untuk menjalankan penyelidikan asas yang menyeronokkan dan juga bermakna. Baiklah, untuk aktiviti terakhir iaitu tanam dan jaga, sebenarnya ianya memberi peluang kepada murid untuk menanam dan menjaga tumbuh-tumbuhan mereka sendiri. Dalam konteks geografi, ini berkait rapat dengan isu pemeliharaan alam sekitar dan kepentingan tumbuh-tumbuhan dalam keseimbangan ekosistem. Setiap murid akan menerima anak pokok atau biji benih yang akan ditanam sama ada di dalam pasu ataupun plot kecil di sekolah. Mereka sebenarnya akan belajar untuk menentukan pemilihan tanah, penyiraman, penggunaan baja organik dan cara untuk penjagaan tumbuh-tumbuhan tersebut secara semula jadi. Sepanjang tempoh 4 minggu yang diperuntukkan, murid akan memantau tumbuhan masing-masing, mencatatkan perubahan dalam jurnal dan mengambil gambar secara berkala. Dan di akhir tempoh aktiviti ini, mereka sebenarnya akan membentangkan perkembangan dan juga refleksi mereka kepada rakan-rakan yang lain. Aktiviti ini bukan sahaja memberi kesedaran tentang kitaran pertumbuhan tumbuhan, tapi juga memupuk rasa tanggungjawab, kesabaran dan juga kesedaran terhadap pemeliharaan alam sekitar. Ketiga-tiga aktiviti ini jika digabungkan sebagai satu pendekatan yang berkesan, ianya sebenarnya sangat sesuai dan menyeluruh untuk subjek yang berkaitan dengan geografi. Ianya bertujuan untuk melahirkan murid yang memahami alam semula jadi, menghargai sumber bumi dan mampu bertindak secara lestari terhadap persekitaran mereka. Dengan pendekatan ini, pembelajaran bukan sekadar berlaku di dalam bilik darjah tetapi juga di luar dinding bilik darjah, di mana murid-murid benar-benar mengalami, memahami dan menghayati peranan mereka sebagai penjaga bumi dan juga alam sekitar. Baiklah, bagi cadangan penilaian untuk aktiviti eksplorasi detektif tumbuhan, murid boleh dinilai berdasarkan keupayaan mereka mengenal pasti tumbuhan dengan betul mengikut ciri seperti bentuk daun, jenis batang dan juga habitat. Selain itu, guru juga boleh melihat cara murid melukis, mengambil gambar atau membuat peta tumbuhan. Jika murid menggunakan telefon atau sebarang aplikasi, kemahiran itu juga boleh dinilai sebagai kemahiran abad yang ke-21 yang sangat relevan. Murid juga boleh dinilai semasa sesi pertemuan perkongsian berkumpulan. Guru juga boleh membuat pemerhatian terhadap tahap penglibatan aktiviti murid dan sikap positif murid sepanjang aktiviti dijalankan. Bagi aktiviti eksperimen mini iaitu uji daun dan tanah, dari segi kognitif, murid boleh dinilai berdasarkan kefahaman mereka tentang dan fungsi fotosintesis dan juga pH tanah. Pemahaman ini boleh dinilai juga melalui soal jawab dan laporan eksperimen.
Penilaian juga boleh dilakukan berdasarkan cara murid mengendalikan peralatan eksperimen. Contohnya, penggunaan kertas litmus, larutan iodin dan sebagainya. Penekanan pada keselamatan makmal, ketepatan prosedur dan kecekapan merekod data merupakan antara komponen penting dalam penilaian ini. Mereka juga boleh dinilai berdasarkan kebolehan mereka mentafsir data dan membuat kesimpulan saintifik yang logik. Laporan eksperimen yang lengkap dan teratur menunjukkan penguasaan murid dalam pemikiran saintifik, penilaian terhadap sikap ingin tahu, cabaran yang dihadapi dan kesedaran tentang kepentingan alam sekitar. Penilaian juga bukan hanya berdasarkan hasil eksperimen, tetapi juga pada cara murid belajar dan membina kemahiran saintifik mereka. Seterusnya, cadangan bagi aktiviti pemeliharaan tanam dan jaga. Murid boleh dinilai kepahaman mereka tentang keperluan asas tumbuhan, contohnya air, cahaya dan juga tanah. Penggunaan istilah saintifik dalam jurnal dan pembentangan juga boleh diambil kira. Kebolehan murid mencatat dan menjelaskan pemerhatian mereka dengan terperinci dan mudah difahami. Selain itu, pemerhatian terhadap minat dan tanggungjawab murid dalam menjaga tumbuhan. Murid perlu konsisten dalam penjagaan tumbuhan sepanjang tempoh projek. Kecekapan murid dalam aktiviti praktikal seperti menyemai, menyiram dan juga memantau tumbuhan. Murid juga boleh dinilai cara mereka menyampaikan pengalaman mereka secara tersusun dan kreatif. Dan terakhir sekali, penggunaan elemen visual seperti carta pertumbuhan, foto dan naratif sebagai nilai tambah. Baik, seterusnya saya akan sambung pembentangan dengan menjelaskan cartagan yang telah kami sediakan ini. Di mana fasa pertama merupakan perancangan kajian yang mengambil masa 1 ke 2 bulan, di mana kami menyediakan asas kajian dengan merangka objektif, persoalan kajian dan tinjauan literatur dan menghasilkan proposal kajian untuk mendapatkan kelulusan. Fasa kedua di mana ia berlaku di bulan kedua dan ketiga, di mana kami akan membuat satu reka bentuk kajian dan juga pembangunan instrumen, di mana kami menyediakan soal selidik, ujian pra dan pasca serta garis panduan temu bual dan mendapatkan semakan pakar bagi memastikan instrumen kajian sah dan juga boleh dipercayai. Fasa ketiga lebih kepada pengumpulan data, di mana kami melaksanakan ujian pra sebelum penggunaan kit, menggunakan kit eksplorasi rahsia alam itu sendiri dalam sesi pengajaran dan melaksanakan ujian pasca dan sesi temu bual untuk mendapatkan maklum balas. Fasa keempat dilakukan pada bulan 5 ke 6, di mana kami melakukan satu analisis data, menganalisis data kuantitatif daripada ujian pra dan pasca, menggunakan perisian statistik dan menganalisis data kualitatif daripada temu bual dan juga pemerhatian kami sendiri. Pasal kelima di mana berlaku penulisan dan juga pembentangan kajian, di mana ini merangkumi berlaku pada bulan ke-6 dan seterusnya, menyediakan laporan kajian dan juga membentangkan hasil kajian dan menyerahkan laporan akhir kepada pihak berkaitan. Kesimpulannya, jadual pelaksanaan ini dirancang untuk memastikan kajian berjalan dengan sistematik dan efisien, meliputi setiap fasa kajian dan perancangan hingga pembentangan kit eksplorasi rahsia alam ini. Dalam kajian mengharapkan dia memberi impak positif kepada pembelajaran murid serta menyumbang inovasi dalam pendidikan sains alam sekitar. Berikut merupakan anggaran perbelanjaan. Jenis barangan terdapat 5 jenis barangan, iaitu kad eksplorasi 80 kad untuk harga RM2, kertas litmus iaitu 20 kertas litmus, anak pokok kecil 20 anak pokok kecil, baja organik sebanyak 10 beg dan jurnal sebanyak 20. Dan jumlah anggaran perbelanjaan ialah sebanyak RM530. Okey, kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa pendekatan yang interaktif sangat penting dalam membantu murid, khususnya di kawasan bandar lah, untuk lebih mengenali dan menghargai alam sekitar. Jadi dengan menggunakan kit eksplorasi rahsia alam ni, murid bukan sahaja dapat lebih memahami tentang tumbuhan semula jadi, malah turut menunjukkan peningkatan dari segi minat dan kesedaran terhadap biodiversiti. Pemilihan murid juga dibuat secara strategik dan aktiviti yang dijalankan direka khas untuk menyeronokkan serta memberi impak kepada murid. Penilaian berterusan pula memastikan aktiviti ini benar-benar berkesan. Diharapkan kajian ini
dapat memberi inspirasi kepada lebih ramai guru untuk mengintegrasikan pembelajaran alam sekitar dalam cara yang lebih menarik dan lebih bermakna.